tak tahu Kiman. Sebab aku nak cakap apa tau, aku rasa sedih sangat bila orang lain cakap apa tau tentang pasal aku lah. Yang aku ni bergantung pada adik aku sendiri. Kalau tak ada adik aku takkan dapat pergi mana-mana, aku takkan dapat pergi kerja mana semua. So aku pergi kerja pun aku bergantung pada dia. Dia yang bawa aku kan. So aku ni kadang-kadang bila sebagai abang, aku rasa malu tau. Aku rasa malu dengan diri aku sendiri. Sebab apa? Sebab aku bergantung pada adik aku sendiri. Aku kadang-kadang aku rasa macam aku ni tak berguna tu. Aku rasa macam aku ni lemah sangat. Sebab apa? Sebab yelah, adik aku yang bawa aku, adik aku yang tolong aku pergi sana ke sini, pergi kerja, pergi mana-mana tempat. So adik aku yang bawa aku. Aku rasa macam diri aku ni kan macam tak ada function dalam dunia ni. Aku memang tak tahu lah. Mana ada. Kalau kau fikir pasal kau bergantung pada adik kau sebab dia kau yang bawaan, kau fikir pasal kau ni kau duduk belakang. Dah mungkin kau macam tu, kau macam tak berguna kan. Tapi sebenarnya tak salah. Sebenarnya kau berguna juga sebenarnya. Dan kau boleh kali juga. Sebab apa orang kata macam tu, kalau sekiranya adik kau tak ada, tak payah bekerja kan, tapi kau boleh je dengan cara lain, Grab dan sebagainya, boleh je kau berjaya. Betul tak kata aku? Dan juga kau kena sedar juga tau, bila kau pergi satu tempat tu yang adik kau ajak ataupun kau bekerja, kau kena ingat yang pergi sana, yang kena hadap semua sekali tu kau, bukan adik kau tau. Sebab adik kau tolong hantar je tau. Engkau yang kena buat segala-galanya daripada pagi sampai ke malam, dan kau yang kena berusaha tau dapat duit. Faham? Adik kau hanya sekadar hantar sahaja. Kau kena faham benda tu. Kalau kau fikir pasal tak berguna sebabkan dia, sebab kau tak dibawa kenderaan, tapi sebenarnya boleh je dengan cara lain kau naik kenderaan. Sekarang dah maju lah Mat. Dan nak cakap, kalau kau cakap diri kau tak guna dah macam beban apa, jangan cakap macam tu lah. Sebab apa? Beban kau tu tak sementara waktu je Mat. Sebab apa? Bila kau dah dapat yang lebih, ataupun kau dah macam slow lah Mat nak berjaya ni Mat. Jadi aku cakap satu benda dekat kau, janganlah fokus pada orang yang, janganlah fokus pasal apa yang kau tak ada, kekurangan kau. Tapi fokuslah pasal apa yang kau boleh buat dekat depan mata adik kau tu.